Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sya'alillah lamul fatihah. A'udzu billahi samii'il syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Tuhan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Amma ba'd. Qala ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Sadaqallahul azim. Wahai orang yang beriman, minta tolonglah kamu pada Allah dengan cara bersabar dan sembahyang. Dan jangan kamu mengatakan orang yang berjuang fi sabilillah itu mati, melainkan mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala sedang kamu tidak mengetahui. Al-Fadhil Tuan Husi, Tuan Imam, tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama dan selama kita bersyukur kepada Allah Taala dengan limpah kurnia pada malam ini dapat lagi kita bersama-sama dalam program tazkirah, menunaikan amanah Allah, menyahut seruan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Allah berfirman, bagilah peringatan kerana peringatan itu atau tazkirah itu sangat berguna kepada orang-orang yang beriman. Jadi mudah-mudahan dalam bulan yang berkat ini dan menunggu untuk kita pelaksanakan bulan pengorbanan yang insyaAllah kalau dipanjangkan usia kita akan dapat lagi pada tahun ini bersama-sama berbakti, menyumbangkan harta kita untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala, menghayati sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah malam ni kita sambung lagi daripada kitab Permata Buat Orang Yang Beriman ini. Tajuk dia tentang pendustaan. Apa tajuk dia tu? Dia lapis sini. Jangan ada kita ni orang-orang yang sentiasa ada sifat yang cakap tidak suka bikin. Tu bahasa-bahasa mudah lah. Dalam tak apa tu. Dusta membawa kehinaan. Tu. Hadis ni hadir daripada Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang muka surat berapa? 313 bab dia yang hadis yang ke-24 lah. Tu. Jadi penting untuk ni Islam sentiasa didik jiwa kita. Jaga tutur kata, jaga komunikasi, jaga pergaulan. Itulah Islam. Agama yang tetap ada hubungan baik hablum minan nas wa hablum minallah. Jaga mulut. Kerana mulut apa bahasa Melayu kata, kerana santan pulut binasa kan. Kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan kita habis masuk neraka. Itulah. Jadi mulut ni alat yang penting. Lisan. Lepas tu dalam kitab Imam Ghazali sebut bahaya lisan. Lisan ni, mulut ni ialah satu alat yang sangat berguna untuk menyampaikan, untuk menceritakan, untuk macam-macam lah. Tapi kalau salah guna, itulah
Setiap benda ada cara dia, ada panduan dia, dan ada halangan-halangan ataupun bahaya bila kita tidak menurut apa yang diperintahkan oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW. Nabi kata tentang apa tu? Wa iyyakum wal kadhib bainahu babu min abwabin nar. Atau kama qala. Makna apa tu? Hendaklah kamu bersikap jujur, kerana sesungguhnya ia merupakan pintu dari pintu-pintu syurga. Itu. Dan jauhlah kamu daripada berbohong, kerana sesungguhnya ia ada pintu-pintu dari pintu-pintu neraka. Dan yang lain panjang sikit. Maknanya itulah Nabi kata wa iyyakum. Itu. Sesungguhnya pembohong itu daripada pintu-pintu syurga. Bohong je dah masuk dalam pintu bab tu, banyak pintu lah. Maknanya bohong ni banyak jalan untuk kita jadi orang yang dimurkai. Dia ni pendek je, tapi begitu besar dia punya ingatan, pesanan, bahaya dia bila kita salah guna mulut kita. Betul sebut tadi, Islam mendidik kita untuk follow yang terbaik, ikut yang terbaik. Kita boleh pilih, nak pilih baik ke, nak pilih buruk ke, nak pilih betul salah, semua kita boleh pilih semua ini. Terpulang kepada iman kita. Lepas Allah kata, kamu nak berimanlah. Kalau kamu nak kufurlah. Tapi ingat, aku sediakan neraka bagi orang-orang yang zalim. Allah offer, nak buat apa buatlah. Tapi ingat, itulah Allah. Ingat, kalau kamu rasa kamu boleh, buatlah apa saja. Tak payah patuhlah pada aku. Mana kamu akan dilontar nanti ke dalam neraka. Itulah sahabat-sahabat. Dia ni dan ayat lain sebut alaikum bisidqin. Bainahu babu min abwabil jannah. Nabi kata kamu nak jadi orang yang benar, kerana dia adalah daripada pintu-pintu syurga. Benar ni pintu syurga. Wa iyyakum wal kadhib bainahu babu min abwabin nar. Tapi ingat pula, dusta ni akan buka kepada pintu-pintu neraka. Dua benda lah, benar syurga, bohong neraka. Waktu zaman di akhir-akhir zaman Nabi dan juga zaman sahabat ramai mengaku mereka ni Nabi. Sebut al-kazzab, ada. Mereka ni sebut sebagai pembohong. Mengaku Nabi tapi bukan Nabi, ini pembohong, al-kazzab, kazib. Itulah sahabat-sahabat. Jadi hadis ni penting untuk kita semak betul-betul lah dalam hidup kita. Kita semak diri kita. Lama mana dah aku dalam hidupku, berapa kali dah aku bercakap bohong. Kita mungkin ingat sejarah kita berbohong untuk suatu lah. Mesti ada tujuan dia berbohong tu. Ada orang kata bohong sunatnya. Bohong sunat. Bohong sunat tu dalam peperangan tu bohong wajib. Dalam berperang boleh bohong wajib. Perang ada tipu daya. Tapi dalam kebiasaan tak ada tipu-tipu. Tu. Sahabat-sahabat, jadi hadis ni kita tengoklah sikit sebanyak untuk kita mendapat penjelasan. Mungkin yang kita jelasin tak berapa tepat sebagai yang dikehendaki oleh Nabi. Tapi itulah ilmu kita setakat tu je. Yang penting kita menghayati, memahami bahawa bohong ni cakap tak betul. Cakap tak ada tak ada nas, tak ada dalil, tak ada kebenaran tu. Bohong, dusta. Kadang kata pelawak. Kalau bahasa surah pelawak tu lucu je. Pelawak jenaka, tapi sana pelawak tu nak bohong. Pelawak mu ni bohong. Berbohong. Jadi berbohong ni satu perangai, satu sifat ataupun disebut dusta ya, atau bohong ni boleh jadi sifat seseorang. Asalnya dia bukan sifat, dia hanya apa benda tu kadang-kala ya, tapi oleh kerana dia selalu buat, akan ini pembohong, jadi sifat dah dia. Kaki tipu, kaki bohong, kaki kelentong, macam-macam lah. Tapi kadang orang tak kisah pun. Rasanya tak ada undang-undang ada boleh tangkap kalau kita berbohong. Tapi kalau mahkamah ada rasanya, tapi cakap biasa tak ada. Itu sebahagian daripada akhlak
yang kita sendiri kena kontrol. Akhlak. Nabi dah sebut innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sungguh aku ni dia bangkitkan oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi berbohong akhlak yang huduh. Akhlak apa sebut? Mazmum. Ya, akhlak yang mazmumah. Yang benar ni akhlak yang mahmudah. Jadi kita pilihlah nak jadi orang yang berakhlak mulia. Nabi kata syurga, orang berakhlak huduh, khianat, bohong, neraka. Tu je lah. Kekal tidak tu kita tahu, tapi neraka. Jadi sifat ini bawa kepada banyak bahaya. Yalah, benda yang dilarang tentu bahaya. Benda yang Allah berkata tentulah dia akan bahagia, akan mendapat kebaikan. Apa-apa yang dilarang bahaya. Undang-undang dunia pun macam tu. Undang-undang dunia dilarang lebih daripada 90 km sejam, lebih bahaya. Itu undang-undang manusia. Yang manusia reka tu dianggarkan bukan betul, dari laju 100 pun tak accident lagi kenaan tu. Tapi bila Allah sebut bahaya, bahaya betul. Manusia sebut bahaya tu belum tentu lagi. Jadi cakap bohong memang bahaya, neraka. Jadi tak boleh kata ya ke. Bila Nabi kata mesti ya. Tapi bila manusia kata belum tentu. Lari laju bahaya, tak pakai topi keledar bahaya, tak ada lesen bahaya. Bahaya tu dalam pengalaman manusia. Bahaya tak bahaya ni Allah lah yang menentukan qada dan qadar tu. Jadi berbeza dengan kata-kata manusia. Tapi walau bagaimanapun kata-kata manusia jangan sampai berbohong yang boleh menyebabkan bahaya. Bahaya dia Allah kata bahaya, Nabi kata bahaya. Neraka. Apa? Tu. Sifat ini bawa banyak bahaya. Banyak tu tak boleh hitung lah, banyak bahaya. Dunianya, diri dianya, keluarga dianya, akhiratnya, syarikat dianya, negara dianya. Bahaya belaka. Kalau dia pemerintah cakap bohong, bahaya negara. Kalau dia bapa dan bahaya keluarga dia. Dia penjawat awam cakap bohong, bahaya, semua bahaya. Itulah. Allah kata, Nabi kata benda-benda yang dilarang. Tu. Hilang siqah. Dalam kisah sahabat-sahabat mencari hadis, kumpul hadis ni. Dicari siapa yang hafal hadis. Satu hari tu disebut jumpa seorang lelaki, dia pergi kat rumah tu, dia orang hafal hadis, tapi dia ni ada bela binatang lah. Dia tipu binatang. Macam kita lah panggil ayam. Ruru panggil, kita tak bagi makanan pun tabu pasir. Macam tu. Tu dia tak bagi makanan, bagi panggil saja. Berbohong pada binatang. Pun sahabat Nabi tak ambil hadis daripada dia. Dia tipu binatang. Binatang marilah juga ingatkan dia makanan, tak ada. Itu sikah, hilang kepercayaan. Mana tak boleh ambil hadis daripada dia, walaupun dia bukan tipu orang, tipu binatang. Itulah nak sebut bagaimana para sahabat dulu jaga tentang sikah ni. Tidak boleh berbohong. Hilang sikah mengakibatkan kutukan, celaan. Allah kutuk, Allah cela, dan bila Allah kutuk cela, semua makhluk mencela. Allah perintah cela dia, kutuk dia, semua mencela. Bayangkan, malaikat mencela, binatang mencela, semua alam mencela bila orang tu dah dicela oleh Allah. Jadi kita perbaiki. Sebab apa? Ini merupakan suatu perkara yang kita kena jaga. Jadi hilang sikah mengakibatkan kutukan, celaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hidup tak akan tenang lah. Walaupun kaya raya, walaupun nampak macam okey je, tapi pada zahir saja. Hakikatnya dia sedang menghadapi kerisauan, stres dan macam-macam ketakutan. Sebab dicela. Bila cela ni tentu di sana ada suatu dia punya perkara dipanggil aroma lah, suatu suasana lah yang tak dapat nak dijelaskan, melainkan kita kena perbaiki semula. Kemudian dia boleh juga melukakan maruah, mencederakan maruah, hilang maruah, rosak maruah. Tapi itulah, dalam keadaan dunia yang tak kisah maruah, orang tak kisah. Zaman Nabi, zaman sahabat, orang jaga maruah, sayang maruah. Tapi zaman mutaakhir ni orang tak kisah apa
apa peduli dengan maruah, yang penting ada harta, ada kuasa, ada kemuliaan si manusia. Maruah tu belakang kira. Dalam Islam, maruah kita nak apa pun mesti nak bermaruah. Kalah ke, menang ke, kaya ke, miskin ke, sihat ke, sakit, kita nak tetap bermaruah. Jangan hilang maruah, jangan hilang jati diri. Jadi orang yang dikutuk, dihina oleh Allah. Jadi kita nak jaga sungguh-sungguh mulut kita tadi. Dan juga dia ada sinonim dengan munafik lah. Satu dari sifat orang munafik ni ialah cakap bohong. Wa iza apa, dia bila bercakap dia bohong, janji dia mungkiri, dia beri amanah dia khianat. Itu 3 ciri-ciri orang yang munafik. Dah jauh. Jadi berbohong satu daripada perangai, akhlak atau sifat orang-orang yang Allah tak terima iman dia. Sebagaimana apa nama tu, Abdullah bin Ubay, syahadah dia Allah tak terima. Macam Firaun juga Allah tak terima. Firaun tu dia bertaubat ketika nyawa sampai ke halqum pun tak terima. Abdullah bin Ubay bukan belum mati lagi tapi masih hidup, tapi dia munafik. Orang munafik ni syahadah dia Allah tak terima. Jadi segala amalan dia sia-sia. Itulah. Jadi kita hati-hati sungguhlah. Dan Nabi pun bersabda, antara maksud yang buku disebut kan, tabiat manusia boleh lakukan apa sahaja. Mana Nabi bagi sedikit kelonggaran, boleh buat apa sahaja, taklah dosa sangat. Tapi khianat dan dusta jangan. Kecuali khianat dan dusta, khianat pada manusia, khianat pada Allah, khianat pada Nabi, khianat pada agama, khianat pada masyarakat, khianat pada negara, khianat pada keluarga, macam-macam khianat. Tu. Ataupun dusta tadi, dusta sana, dusta sini. Mana kazab dia, pendusta dia, pembohong dia. Jadi inilah dua-dua sahabat-sahabat yang kita kena jauhilah. Itulah sahabat, kecuali khianat dan dusta. Dan sebut sini dusta ni ada 3 jenis sebut sini kan. Seperti tengok apa dia kata tu. Satu, dengan perkataan. Apa tu? Lain mulut, lain buat. Itulah satu jenis. Maknanya dengan perkataan, kata lain, buat lain. Apa yang dikata tu tak serupa apa yang dia buat. Tu. Inilah Allah sebut dalam Quran, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat murka Allah pada orang yang bercakap tapi dia tak buat. Dia cakap macam-macam, tutuplah aurat, jagalah semayang, jagalah apa nama tu, amanah, tapi dia kata je, tapi dia tak kisah. Aku tak kisah, kamu je kena ikut. Tu macam kita ajar anak berjalan betul lah ni. Kita hati-hati berkata, tapi itulah kadang kita termasuk juga tu. Kita kata marilah semayang, pergilah semayang, kita tak semayang. Ya bukan senang nak semayang subuh. Lepas tu ajak orang buat baik, ramai orang tak suka sebab dia bertentangan nafsu. Dan kita pun yang ajak tu pun tak pergi. Terlalai, terleka. Itu maknanya bukan benda mudah lah. Walau bagaimanapun ini perlu pada suatu kekuatan iman kita, yang mana kita yakin benar-benar apa yang Nabi sebut ni, kita kena betul-betul beriman dan menghayati. Supaya kita jangan sampai kita memahami hadis ni tapi kita tak ambil berat. Jadi kita jaga. Jadi yang pertama dengan perkataan, lain mulut, lain buat, tu mudah cakap lah. Tu. Kedua, dengan tulisan. Biasa tu orang berkomunikasi dengan mulut, dengan tulisan, atau suatu ikatan perjanjian tu, ataupun angkat dah, janji dah, MOU dah, tak patuh juga. Macam perjanjian apa nama tu, inilah antara Amerika dengan Iran, Israel dengan Palestin, macam-macam dia buat janji, tapi tetap sama macam tu juga. Itulah zaman Nabi pun begitu. Nabi begitulah, pegang janji, tapi musuh tetap pegang janji. Tu tetap langgar.
Itulah maknanya kesan yang berlaku sebelum kita dapat lihat bagaimana orang-orang yang mungkir janji, yang tidak tidak betul pada perjanjian, akad dia, ikatan dia, laporan dia, macam hari laporan berita. Berita-berita ni kena betul lah, wartawan ke, penulis wahyu ke, mereka kena betul boleh pahala, tak betul tanggung dosa. Hari ni macam-macam berita-berita kita atau WhatsApp share like benda-benda yang kata tak pasti, itu semua mendatangkan pendustaan yang sebut Nabi membuka jalan-jalan ke neraka. Zaman moden, walaupun pahala boleh di hujung jari, dosa pun di hujung jari juga. Kalau pandai guna alat-alat moden hari ni, kita berpahala. Sebarang yang amat luas, yang berkesan oleh semua generasi lah. Tapi kalau salah guna, salah laporan, salah penceritaan, salah berita yang tak sesuai dengan kejadian, maka dia sedang menuju ke dalam neraka. Nabi kata itulah, Nabi pesan sayang pada umat ni, jangan jadi macam tu. Rugi kita ibadat, semayang, puasa, tiba-tiba kita menjadi ahli neraka juga. Kan dia ada kaitan dengan orang lain. Dengan orang, kita tipu orang, bukan senang nak minta maaf, nak betulkan balik. Dengan Allah astagfirullah je, tapi dengan manusia hablum minan nas, perlu kepada pertemuan, perlu kepada pengakuan. Yang tiga, dusta dalam hati. Macam mana tu? Maknanya hati lain, mulut membenarkan. Dan hati dia tak terima, tapi mulut membenarkan. Dunia berdusta, pendusta dalam hati, dia tak percaya, dia tak yakin. Tu mulut kata ya, Allah Ahad, Allah satu, Allah Maha Besar. Ni antara sifat munafik lah. Syahadah mengaku, tapi hati dia menentang. Sebab itu orang tak tahu. Jadi hanya bermuka-muka saja. Itulah pembohongan. Maknanya hati dia berdusta, tapi mulut dia mengatakan betul, benar. Maknanya dia berpura-pura. Yang antara tiga lah. Tuan kita ni tiga perkara yang ada kaitan dengan apa? Dengan berdusta. Ada tak kita perangai macam? Kalau ada, kita cepat-cepat kita buang. Sebab apa ini akan buka jalan kita kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih dahsyat lagi kalau dia ada kuasa lah. Kalau sekadar dia seorang, ada kesan dia, tapi taklah sehebat mana. Kalau dia ada kuasa, biar dia pegang amanah rakyat, apa dia harapkan pega ke pagar. Pega tu burung ke pagar? Burung pega ya. Ada orang tu pagar, dia pagar padi pagi makan pada. Dua-dualah, mana pun. Harapkan pega makan padi. Lepas tu burung tu jaga jangan binatang pergi makan padi tu, atau pagar tu jangan ada ganggu binatang, tapi dia yang makan. Musuh dalam selimut, padi hilang, padi rosak, rupanya dia pun rosak, bukan benda lain tu. Tu masuk dia. Harapkan pega makan padi. Itu lama dah peribahasa kita tu. Mengharapkan orang yang terjangka dia ada amanah, ada kejujuran, tapi dia lah yang merosakkan. Hari ni banyak berlaku. Tu jaga duit, dia solat duit. Tu jaga anak, dia makan anak. Tu jaga keluarga, dia rosak keluarga. Tu jaga kawan, dia makan kawan. Tu jaga negara, dia makan negara. Ni banyak berlaku di mana-mana satu dunia. Itu hadis ni untuk semua, tak kira siapa. Daripada zaman Nabi lagi yang disebut ni, untuk ingat, jangan sampai kita jadi makhluk perosak. Dah dunia hari ni tengah tenat ni dengan segala macam perkara yang kalau tak kena cara dia, kita hilang dalam cahaya. Hari ni okey, esok tak okey. Hari ni nyanyi, esok baca Quran, esok mencuri, lusa dia bersedekah. Tak tahu mana satu. Sebab dia boleh bermuka-muka. Duit banyak, tak tahu dia bermana. Dia boleh derma, konten-konten derma bukan sikit. 1 juta bagi, 100,000 bagi zakat, 100 bagi. Tapi duit mana?
Kalau duit betul, alhamdulillah. Ini banyak tersebar lah berita-berita yang sangat menakut, mengerikan. Tu. Tak main ratus-ratus, juta-juta. Tu. Jadi inilah yang disebut sebagai oleh Nabi kata, akhir zaman umat aku akan dihinggap penyakit wahan. Wahan. Apa dia wahan tu? Nabi kata, wahan tu ialah cinta dunia, suka dunia, siamalan kerja dunia, duit, pangkat, kuasa. Tak nak hilang kuasa, tak nak mati. Kalau mati hilang kuasa, kalau kalah hilang kuasa. Nak menang juga, nak kaya juga, nak dunia. Agama tak tepi. Dosa pahala itu tak kira. Inilah. Jadi kalau kita jadi macam tu juga jangan. Kita orang semayang, yalah kita semayang lah ni. Kalau boleh kita yang suka surau, suka masjid, janganlah bersama-sama dengan orang yang macam tu. Nabi kata, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu condong hati pada orang-orang yang jahat, orang-orang zalim, nanti kamu akan disentuh oleh api neraka. Itulah maknanya bila jadi pemegang amanah, sebagai bapa, sebagai ketua, jangan hilang kita punya integriti. Kena ada integriti, ada rasa bertanggungjawab, ada rasa takut bila kita langgar apa yang diarahkan kepada kita, yang kita diberi arah untuk memegang, menjaga amanah. Mata kita pun amanah, mulut kita pun amanah Allah, kaki, tangan, semua kita ni sedang memegang amanah. Nabi kata kamu dilahirkan semua dalam bentuk yang suci. Kullu maulud yuladu alal fitrah. Semua kamu lahir semua suci belaka. Jadi kalau boleh kita mati pun nak kembali dalam keadaan suci lah juga. Jangan sampai lahir bersih elok je, nak serah kepada tuan dia kotor, rosak. Kita sewa barang lah, masa kita ambil barang tu elok je, serah pada tuan dia patah, rosak, pecah. Itulah umpama kita ni lahir bersih, sihat, Islam, tapi bila kita mati pernah maksiat, mati dalam keadaan yang munafik, macam-macam lah. Jangan. Allah bagi peluang kita hidup atas muka bumi ini, ada Quran, ada hadis Nabi, ada ulama. Semua tu prasarana untuk ambil dia sebagai alat untuk kita dekat dengan Allah. Jadi hamba Allah, bukan jadi hamba nafsu, hamba syaitan. Itulah mudah-mudahan apa yang kita bincang dalam tajuk ni dapat membuahkan suatu keinsafan kepada kita semua. Hancur negara, hancur syarikat, hancur institusi. Kerana bukan semua, ada sebahagian yang tidak amanah, yang khianat, yang tipu, yang bohong. Dia tunjuk lain, kata lain, ajar lain, tapi dia buat lain. Dia seorang berjimat cermat, dia membazir. Dia orang bereda dengan yang sedikit, dia rumah dia macam kilang besarnya. Tu. Dan kes zakat tu kan. Tu contoh yang berlaku. Yang bergelak, ada PU, ada da'i, ada macam-macam lah pangkat-pangkat di dunia, tapi itulah yang berlaku. Mudah-mudahan jangan ada lagi kita perangai macam tu. Yang berlaku dah, itu takdir Allah belaka. Mudah-mudahan mereka mendapat keinsafan. Dunia masih lagi boleh keinsafan diperbaiki, boleh lagi kembali. Allah masih offer keampunan, tapi di sana nanti bila dah mati dah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tak boleh buat apa dah. Bila doa lah nak balik semula, Allah tak bagi dah. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Tu Allah cerita keadaan orang yang berdosa, hidup dia zalim, khianat, tak sempat nak U-turn, tak sempat nak bertaubat. Dia nampak neraka, nampak siksaan macam-macam Nabi sebut, dia tu betul dah. Ya Allah, mintalah balik sejak kat dunia nak beramal, kami dah yakin. Tu kisah. Tapi kat dunia walaupun duduk jadi banduan, ada peluang untuk bertaubat lagi. Ada cikgu jadi banduan, nak pencin 2-3 tahun lagi banduan, terlanggar orang. Ini langgar orang mati jadi banduan. Polis ke, kau tentera ke, kau siapa apa, kalau tak kena cara dia, jadi banduan lah. Kalau kena cara dia, terlepas lah. Itu dunia. Dunia. Ada yang salah, ada yang tak salah pun. Itu namanya undang-undang dunia. Tapi akhirat nanti, itu ria betul-betul lah. Selama-lamanya salah memang salah betul.
Dunia ni mungkin dia tak salah, mungkin teknikal saja, tapi agama ni tak sama. Itulah mana hati-hati, kerana kadang-kadang bila kita buat benda-benda yang betul-betul bercanggah dengan apa yang Allah larang, kita bukan sekadar dapat dosa di dunia, hina di dunia, tapi hina lagi di sana. Tapi kalau kita betul di dunia, walaupun orang kata salah, kita betul, kita jujur, tapi orang tuduh macam-macam, tapi kita dianggap salah, itu kita tetap mulia di sisi Allah Subhanahu. Sebagaimana imam-imam ditangkap, di rotan. Zaman dulu imam-imam kita ditangkap, di rotan, di penjara, macam-macam lah, tapi mereka tak salah apa pun. Mereka tetap benar dan mereka tetap mendapat syuhada insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau betul-betul tu takut tu, betul-betul kita buat benda salah, dunia dihina, akhirat lagi lah. Itulah sahabat-sahabat, bagaimana ayat ni bukan nak kita jadi putus asa, untuk kita jadi ada rasa ketenangan, tetap buat kebenaran, kita akan dibela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yakin, Allah bagi kita ketenangan, walaupun orang tuduh macam-macam, macam Nabi, gila lah, macam-macam, ahli sihir lah, para sahabat pun macam tu, dituduh macam-macam, tapi mereka tetap benar. Lepas tu ada ayat kita baca, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Jangan kamu sangka orang yang berjuang jalan Allah tu dia mati. Orang berjuang dalam jalan Allah tu dia mati, tak, dia tak mati, bahkan dia hidup di sisi Allah Taala dan kamu tak tahu. Tu. Jadi orang yang berjuang fi sabilillah tu dia tak mati sebenarnya. Mati hanya dalam konteks dunia saja. Maknanya dia hidup di sana dengan penuh ketenangan, kemuliaan. Dapat apa ni? Dapat nikmat syurga, bukan kubur lagi. Tu kata dia tak mati tu. Bukan mana orang jahat mati tak mati juga, tapi orang tu seksa, nak kata hidup tak hidup, atau mati tak mati. Orang baik dia hidup senang, zon selesa. Tapi orang jahat ni, orang kafir ni, orang munafik ni, orang pembohong ni, dia ialah nak kata mati tak mati, kata hidup tak hidup. Sebab tu orang macam tu dia ke mati. Tapi Allah tak bagi dia mati untuk nak menyeksa dia. Betul, dalam akhirat nanti tak ada kematian, yang ada hidup berterusan, nikmat berpanjangan, seksa berpanjangan. Itulah Allah kata, mereka tu hidup di sisi Allah, mendapat rahmat daripada Allah, dapat rezeki, dan kita tak tahu. Kita orang beriman hanya yakinlah orang yang mati syahid itu mereka terus diberi Allah rezeki yang berterusan sampailah ke syurga. Itulah sahabat-sahabat, Islam sentiasa bagi kita motivasi untuk jadi orang terbaik. Jadi jagalah mulut, kerana mulut tadi rosak banyak benda. Jadi umat Islam mesti jauhi rosak satu keluarga, rosak suami isteri kalau hilang kepercayaan. Suami berbohong, isteri berbohong, anak-anak berbohong, keluarga tak jujur. Dan rumah tangga, bagaimana kalau dapat isteri pembohong, macam mana? Itu macam-macam berlaku dalam rumah tangga. Ada yang ditikam, dibunuh, bagi makan benda pelik-pelik, macam-macam berlaku. Itu dalam rumah tangga, diikat dengan akad nikah asalnya baik, tapi sudahnya itulah macam-macam berlaku. Bagi hujung jari itu dapat mengetahui segala-galanya. Itulah, itu baru dunia. Nuh akhirat nanti kita akan digambarkan. Bila tengok buku tu nampak siapa yang salah tu, nampak gambar betul-betul dah. Hari itulah malu sampai habis, luruh daging-daging muka. Tu di sana seksa yang sangat dahsyat. Dunia boleh elak lagi, panggil peguam yang hebat-hebat, boleh menang, tak ada masalah. Itulah dunia. Walau bagaimanapun kita sebagai Islam bukan ke dunia akhirat, kita pilih kerana Allah. Bila kerana Allah, kita akan buat yang terbaik. Yang terbaik untuk agama kita, bukan untuk diri kita semata-mata, untuk agama. Cari harta, berjuang, bekerja, semuanya kerana Allah, untuk Allah, bukan untuk isi perut kita, makan semata-mata. Itulah beza antara orang-orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Jadi kita sebagai manusia yang ada di saat ini, apa yang Nabi sebut ni, itulah wasiat yang perlu terjaga sungguh-sungguh. Kerana dengan itulah lahirlah kebahagiaan, ketenangan. Itu. Sahabat-sahabat muslimin yang dirahmati Allah sekalian,
Kita baca sekali lagi tadi, Nabi kata sungguhnya benar itu membawa kepada kebaikan, ya, benar. Sidqun. Betul apa Sayyidina Abu Bakar disebut sidqun. Minasiddiqin. Tu. Orang yang sangat benar, membenarkan apa sahaja tindakan Rasulullah SAW. Dia kata kalau lebih dari itu lagi aku akan benarkan. Tu Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Tu. Dan kebaikan membawa kepada syurga. Buat baiklah, berbakti, buat jasa, jangan tinggal jasa yang jahat, jasa yang buruk. Buatlah jasa yang baik, bila dikenang je dapat pahala kita. Orang kenang dapat pahala. Mana kebaikan yang dikenang, yang diikuti, yang diwarisi, orang tu beramal dapat pahala, kita yang diikuti pun dapat pahala juga, saham berterusan sampai ke alam barzah. Dan sungguhnya dusta membawa kepada kejahatan. Dusta je jahat, melainkan dusta dalam perang je. Nabi kata perang satu tipu daya. Lepas tu boleh hentak kuda, kaki kuda sampai berdebu naik. Tentera nampak orang main tentera Islam. Boleh janggut putih boleh cat, rambut putih boleh cat, jalan boleh hentak bumi. Kalau biasa tak boleh, sombong. Tapi dalam peperangan boleh tunjuk kita ni gagah, sombong. Boleh. Untuk apa? Untuk kalahkan musuh sebelum mereka terbunuh. Islam tak suka orang mati. Berperang pun bukan suruh orang mati, berperang supaya musuh takut. Betul Nabi kata yang ditawan jangan dibunuh. Sebab Islam bukan pembunuh. Berperang tu ialah untuk menjaga agama, jaga maruah, bukan berperang untuk bunuh orang. Sebab tu Nabi lebih suka cari tempat-tempat yang mengurangkan risiko kematian. Tu tak sama dengan musuh berperang. Itulah beza. Jadi kita kena terus istiqamah dengan Islam, dan apa bidang pun Islam terbaik, Islam cemerlang, Islam bahagia. Tu. Orang tuduh macam mana pun, dari zaman Nabi tuduh, yang tuduh itulah yang akan hancur, yang dituduh lah yang akan menang. Itulah kita akhir ni kena ingat itulah, susah macam mana pun teruskan istiqamah sungguh-sungguh. Tu. Dusta bawa kepada kejahatan, dan kejahatan bawa kepada neraka. Tak ada jahat bawa ke syurga, melainkan dengan izin Allah je. Ada orang jahat lah dia masuk syurga juga, sebab dia masih lagi ada iman. Dia lah manusia terakhir masuk syurga disebut. Tu manusia terakhir dalam kisah hadis Nabi tu. Sebab dia masih lagi ada iman, walaupun dah diseksa juta tahun dah. Dia tak yakin boleh masuk syurga dah, bagi dia dah putus asa. Tiba-tiba Allah panggil dia datang, bagi dia masuk syurga. Itulah kehebatan Allah, maha lemah lembut, maha pengasih penyayang. Cuma kita jangan ambil mudah lah. Tuhan kan pemaaf, pengampun, tak ada masalah, buatlah jahat dunia seronok-seronok. Jangan ambil mudah. Itu nama dia permain-mainkan Allah. Tu. Jadi apa yang Allah perintah, sami'na wa ata'na. Apa yang Nabi suruh, ya. Tersilap, minta maaf. Itu je kerja kita. Perintah, tunaikan. Jangan sampai kita sengaja pula. Ni yang sengaja. Tuhan pemaaf, Tuhan mengampun, buat apa saja buatlah. Jangan. Itu liberal nama dia. Liberal terkeluar daripada Islam. Liberal terkeluar. Sebab dia samakan semua agama. Sama je. Itulah sahabat-sahabat. Jadi jagalah apa yang kita ada ni, supaya kita sentiasa ikut landasan yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Itu. Kenapa dusta itu disebut pintu neraka? Mengapa dusta disebut pintu neraka? Dusta dah jadi pintu dah. Kalau Ar-Rayyan, pintu syurga. Orang puasa ni dapat masuk satu syurga dalam bentuk pintu nama Ar-Rayyan. Kalau syurga pun ada pintu, neraka pun ada pintu juga. Syurga pintu dia ialah puasa, Ar-Rayyan. Tapi neraka pintu dia banyak lagi. Antaranya ialah berdusta. Berdusta tadi. Sebab apa? Dusta merosakkan hati. Rosakkan hati. Bukan demam kuning tu, itulah yang hati ni. Tu hati betul ni, hati nurani kita. Tu. Bila seorang biasa menipu, biasa pelawak, cakap bohong, hati jadi gelap gelita, kelam hati. Bila buat satu dosa, titik hitam, buat lagi hitam, buat lagi hitam. Kalau kita minta ampun, Allah
ialah kan hitam tu. Tapi tak ada masa nak minta ampun, pelawak terus, jahat terus. Jadi hati dia jadi hitam, jadi gelap. Pada awalnya mungkin berasa bersalah, yalah, mula-mula sesalah lah, bohong. Tapi kelamaan hati jadi keras dan tidak takut lagi kepada dosa. Dah biasa dah. Itulah sahabat, tak sempat kita nak habiskan, sama baliklah lepas ni. Yang penting kita dapat maklumat sini daripada Nabi, bersyukur kepada Allah. Nabi dah bagi kita wasiat, jaga mulut, jaga, jangan berbohong. InsyaAllah kita jadi orang yang mendengar kata-kata Nabi dan kita dapat amalkan sama-sama, insyaAllah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.